Hai, Assalamualaikum. Baru ni adalah saya pergi cuba untuk mendaftar Bolt. Dah download Bolt sebab tengok macam Bolt ni macam boleh go je kan. Kita rasa nak cubalah. Sebab sebelum ni saya buat Grab ni dengan InDriver. Tapi bila InDrive ni dah dikatakan nak ditutup, kita pun macam dah tak boleh nak buat dah. Jadi bila kita nak buat Bolt ni, dah masuk kita punya info apa semua. Lepas tu tapi bila sampai dekat bahagian insurans tu, itu jadi masalah. Sebab saya gunakan insurans harian daripada Grab ni. Jadi itulah bagi saya yang benda yang paling utama lah. Sebab tak ramai yang boleh ambil insurans untuk tahunan tu. Sebab yang pertama adalah insurans Grab yang tahunan tu sebenarnya agak mahal lah, dalam 1000 lebih kan. Dia bukanlah 1000 lebih, jerok tax tambah yang tu dia dah jadi 1000 lebih. Macam hari tu saya check dalam 500 ke lebih kurang 500 lah insurans untuk e-hailing saja. E-hailing kan, bila tambah e-hailing ni dia terus jadi 500. Jadi bagi saya dia agak mahal. Walaupun jangan katalah untuk kalau hari-hari pun nanti akan jadi mahal juga. Tapi yelah, siapa yang boleh, tak ramai yang boleh bayar sedebuk macam tu kan. Sedebuk 500 macam tu. Kita rasa tu terlalu banyak bagi saya lah. Kalau korang yang lain tak tahu kan. Jadi bagi saya macam ada tak apps yang lain yang menggunakan daily insurance juga. Insurance e-hailing tu daily. Ada ke yang lain kan? Macam saya tengok memang tak ada. Jadi kelebihan kepada Grab ni, dia orang boleh buat daily punya insurance. Jadi kalau korang tahu yang kalau lah ada yang apps yang menggunakan daily insurance, boleh komen di bawah. Sebab rasa macam nak mencuba apps yang baru kan. Kalau korang ada, boleh komen di bawah. Okey, terima kasih.